Nama saya Roslan bin Hashim. Saya berasal dari Kampung Melayu, Air Hitam, Pulau Pinang. Umur saya 60 tahun, baru lepas bersara, baru 3 bulan. Sebelum saya diumumkan sebagai pemenang jutawan ni, saya terima banyak mesej scammer ni. 1.9 juta. Dekat 2 juta lah. Bagi kat anak saya tu kat jumpa ni scammer ni bang. Tak apalah, buanglah saya kata. Buanglah dalam Facebook lah apa semua untuk buka akaun lain lah. Lepas tu tak keluar dah mesej tu. Lepas tu bila dah tak keluar mesej tu, keluarlah mesej seperti Cik Zul. Mai pula kata saya, ini betul ke ni aku ni? Biar betul. Scammer ke tak scammer lah. Sebab Cik Zul yang maklum kita sendiri kan. Tak Cik Lan, ni memang betul. Betul. Dia kata memang betul Cik Lan pemenang. Bila dia tahu keputusan tu, saya jadi pemenang jutawan. Alhamdulillah lah. Syukur pada Allah lah. Mungkin rezeki ni untuk saya satu keluarga. Untuk anak-anak saya. Untuk anak saya yang bungsu sekali. Rezeki dia. Saya fikirlah biar saya simpan daripada saya boros. Duit tu tak tahu pergi ke mana. Tak tahu bila kata saya duduk dalam akaun saya, persendirian saya, mungkin duit tu mungkin hilang. Scammer akan ambil. Dan jejak promote dia kata, Cik simpan dalam SSP, siapa pun tak boleh kacau duit Cik. Mana duit saya tu tak akan hilang pergi ke mana. Walaupun scammer nak ambil, scammer takkan dapat dalam simpanan CJ Premium ni. Percayalah dengan SSP ni. Percaya dengan apa yang BSM promosi CJ simpanan Premium ni. Siapa yang ada duit, tambahlah. Siapa yang ada simpanan tu, masuklah ke simpanan SSP. Mana terjamin simpanan tu. Yang pertama saya nak, bukan kalau kata saya boleh menyimpan, saya menyimpan lagi lah. Biar simpanan saya duduk dalam tu kan. Tu saya nak keluar sikit lah. Mungkin untuk rezeki nak pada anak-anak. Mana sekarang ni saya tak mampu nak beli rumah, saya belum mampu beli rumah. Alhamdulillah. Saya tak mampu beli kereta, saya boleh beli kereta untuk anak saya. Kita kongsi-kongsi lah. Dengan keluarga saya, dengan zakat, amalan zakat, dengan sedekah amal jariah. Pesanan saya pada orang luar, walaupun RM10, dengan jumlah RM10, dengan jumlah satu unit, kita menyimpan dalam ASP ni, kita tahu sekarang ni aku sekarang tengah menyimpan duit untuk aku dan untuk masa depan aku. Bukan untuk aku dan untuk anak-anak aku, untuk keluarga aku. Kalaupun aku dah meninggal, anak-anak aku akan terima duit daripada sini, simpanan ni. Hasil simpanan ni dia akan berulang, dia akan terus menyimpan sampai banyak mana simpan. Untuk masa depan dia, untuk nak buat umrah, untuk nak buat haji, itu masa depan dia.